Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nicholas Sylvester, pengurusi dan CEO Kiria Maris Muslim. Pada hari ini, hari yang kelima di Majlis Iftar Pendalaman Sabah. Kita berada di Kampung Tambalugu, Tuaran. Setelah 4 tempat sebelum ini di Kudat, Matunggung, Kota Marudu dan Pitas. Sekarang kita berada di Tuaran, insyaAllah. Mohon doakan kelancaran majlis dan kejayaan kita mengadakan, mencapai objektif-objektif kita, menyebarkan hidayah Allah SWT dan berkongsi rezeki dan juga ilmu mengenai dengan puasa Ramadan bersama dengan penduduk di sini. Semoga Allah SWT beri keberkatan kepada semua yang menyumbang pada majlis ini, dan saya doakan insyaAllah anda semua mendapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT di atas sumbangan yang anda berikan. Teruskan bersama Kiria Maris Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.